Berikutnya, ni saya sebut 2-3 benda untuk tuan-tuan ambil perhatian. Macam mana sifat semayang hari raya tu? Semayang macam biasalah. Ulama khilaf tentang bilangan takbir. 7 pada rakaat yang awal. Berapa rakaat yang kedua? 5 yang kedua. Itu pendapat yang dikenali. Bahkan ada pendapat yang menyatakan 7 awal, 7 yang kedua. Ada katakan 3, kemudian baca, kemudian 3. Tapi yang tu semua pendapat-pendapat yang tidak masyhur. Saya sebut yang 7 dulu. Maksudnya 7, bila kata 7 yang awal, khilaf pula di kalangan para ulama. Berdasarkan amalan-amalan para sahabat, 7 tu termasuk takbiratul ihram ke tak masuk? Sebut mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i kata 7 termasuk takbir, 7 tak termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau tak termasuk takbiratul ihram jadi apa? Jadi 8. Allahu Akbar, habis takbiratul ihram, dia takbir lagi 7. Mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Malik, mereka menyatakan 7 termasuk takbiratul ihram. Itu pada rakaat pertama. Jadi kalau solat di arau yang bau-bau biasanya yang di sana, saya mengambil pandangan itulah. Sebenarnya semua pandangan ini tak salah. Semua telah diamalkan oleh salaf. Cuma dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Ibnu Abbas menyatakan innahu kana yukabbiru fil 'id fil ula 7 takbirat bi takbiratul iftitah wa fil akhirah 6 bi takbiratul rak'ah kulluhun qabla qira'ah. Nabi dia kata semayang takbir sebanyak 7 kali termasuk takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar dah kira 1. Ini riwayat Ibnu Abbas. Jadi lagi berapa? Nak kena tambah? Lagi 6. Adapun rakaat yang kedua dia takbir 6 kali. Termasuk takbir intiqal. Jadi Allahu Akbar. Jadi 6. Kalau tak termasuk dia 5. Jadi kalau kita nak kira rakaat yang pertama 7 kali termasuk takbir Latul Ihram. Rakaat yang kedua 5 kali tidak termasuk takbir pemindahan dalam solat. Jadi kalau masuk jadi apa? 5 jemaah 1 pun pening ni. Jadi masuk dia apa? Tapi kalaulah tuan-tuan ni pasal dengar ni merata ni, hak negeri-negeri lain, tok imam kita takbir, dia kata ni kita takbir 7 kali, tak termasuk takbiratul ihram. Dia berbeza dengan yang Ibnu Abbas kata. Pun tidak mengapa. Kerana yang demikian juga ada riwayat di kalangan salaf. Kita takbir 5 kali, tak termasuk takbir intiqalat pun tak apa. Kerana itu juga ada riwayat salaf. Jadi imam mempunyai keluasan di dalam hal yang seperti ini. Adakah boleh batal semayang raya yang dilakukan tak cukup takbir seorang diri yang tertinggal dengan imam? Dengan mencukupkan takbir seorang diri. Baik. Dengan melihat semayang raya ini sunat. Dalam sunat ada wajib, dalam sunat ada sunat. Semayang raya sunat, betul tak? Ada tak yang sunat pula dalam sunat semayang raya? Ada, iaitu rakaat pertama sebelum Fatihah kita sebut Allahu Akbar 7 kali. Rakaat yang kedua lepas berdiri Allahu Akbar 5 kali. Maka kalau kita jadi jemaah, kita mari lewat, kita hanya takbir yang kita dang dengan imam. Contoh di mari lewat tu imam sudah yang ke-6. Faham tak lagi? Jadi bila yang ke-6 kita ikut Allahu Akbar. Tu imam kita yang pertama, tu imam yang ke-6. Tu imam yang ke-7 pula Allahu Akbar. Kita yang ke berapa? Yang kedua Allahu Akbar. Cukup lah. Dah 5 lagi. Jangan. Tu imam tanggung dah. Barang sunat Fatihah tu imam tanggung. Faham tak? Ni dak lagi tambah sekarang. Allahu Akbar. Allah Akbar.
Tengok pada serban serung dah habis bodoh dak ngaji. Faham tak? Selagi dia Allahu akbar. Allahu akbar. Tu berat nana. Orang mari ngajar, faham? Ini tengok labu-labi. Faham tak? Kita tengok raja lawak tu bodoh. Takbir seorang tak payah. Hak mana dam, hak tu mutakbir. Pasal bukan wajib. Yang wajib takbir ialah musmaya-maya. Mudang dua je takbir, mutakbir dua lagi. Bila imam salam, faham tak lagi? Ni bukan semaya-maya. Makmum bodoh tu dia panggil. Baik, batal tak semayang? Tak batal. Melainkan ada gerakan satu lagi anggota berat, batal mayang dia. Contohnya Allahu Akbar paling gerak baru batal mayang. Ni ulama fiqh kata. Pasal apa? Dia akad takbir tu orang tak suruh dah. Orang suruh hak mudang dengan imam dia. Hak mu tak dang tak boleh akad dah. Tiba-tiba nyingi gerak kepala, batal sembahyang. Ni dalam mazhab Syafi'i. Faham? Bab ni satu anggota berat, ni dua anggota berat. Faham? Masuk tiga, dia panggil tiga berturut-turut. Nampak? Tu makmum bodoh. Tu imam bahlu ada tak? Faham tak? Dia dah ingat takbir hak pertama 7, jadi tambah dalam hak kedua jadi 12. Faham tak? Wah. 12. Basuh tiup kan. Faham tak? Dan awak kan berasa ke cerdik bodoh. Jadi belajar, dak rugi kita belajar. Faham? Jadi hang mu tak dah 7 tu habis dah lah. 5 saja dah lah. Faham? Jangan pergi capur apa kono-kono bijak tu capur. Makmu pun ikut juga. Nak kan dia bah mabuk habis. Penumpang. Sutibah mabuk habis. Saya semayang di sebuah masjid lah. Macam biasa di mana-mana masjid pun, imam akan bangkit, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, apa sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, semayang raya, lafaz niatnya ialah, dia pun baca la usalli, apa semua cantik. Takbiratul ihram, lepas tu disusuli dengan 7 kali takbir dan 6 kali tasbih. Semua cantik, semua skrip jalan elok. Rakaat yang kedua bangun, dia kata selepas itu kita ada 5 kali takbir dan ada 4 kali tasbih. Tasbihnya ialah subhanallah walhamdulillah wala. Dia punya skrip tu sama tiap-tiap tahun di mana-mana saja. Macam cantik. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Semayang. Allahu Akbar. Okay, tak apa. 7 kali takbir semua cantik. Rukuk yang tidak sujud. Bangkit rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dah 5 kali takbir ni dah terlupa dah. Masa semayang setahun 2 kali. Dia bangkit rakaat kedua tu dengan orang besar dah ada semayang di belakang apa semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu tak ada apa waladdallin amin dengan surah ngapa rukuk itu sujud habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. SMS masuk dah. Bagi salam masuk tu SMS. Ustaz, tu imam tak takbir 5 kali. Rakaat yang kedua. Tanya saya dah. Masuk lagi. Ada lagi lagu duk main lagi. Dalam pada duk main SMS tu, kita khatib dah naik baca khutbah, kita duk baca SMS lagi. Dalam pada duk main tu, di typing pun jadi lagu tu juga. Di salah sebuah masjid, di typing pun jadi macam tu juga. Daripada typing punya ustaz, saya sembahyang di masjid sekian-sekian typing, imam rakaat kedua tak takbir 5 kali. Oh, rupanya ada geng. Lupa ni. Baik, tak apa yang tu. Manusia ni apa dia? Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada tersilap dengan terlupa. Persoalannya ialah penyelesaian fiqh kepada isu yang berlaku. Macam mana nak selesai benda tu? Tengok ujung tu ada bangkit. Buat sembahyang raya lain pula satu kumpulan. Dia kata, mufti ni ramai. Ada satu geng pula sembahyang sana, lagu 7 kali takbir, lagi 5 kali takbir. Apa tengok, imam pun ustaz juga. Baik, penyelesaian dia macam mana? Okey. Takbir dalam sembahyang raya ni, takbir bukan takbiratul ihram. Takbir yang 7 kali rakaat pertama dengan takbir yang 5 kali dalam rakaat yang kedua itu hukumnya ialah mandub ataupun sunat. Maksudnya apa?
Maksudnya, siapa yang buat rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih, rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih, siapa yang buat itu terpuji. Siapa yang tak buat kerana terlupa ataupun saja tak mau buat. Okey? Dia tak buat pasal apa? Pasal dia terlupa ataupun dia saja tak mau buat. Tidak dikeji. Siapa kata ni? Buka di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi pun kata lagu tu. Buka di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin pun kata lagu tu. Buka di dalam Usulul Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili pun kata lagu tu. Jadi maksudnya apa? Kalau sekiranya sembahyang raya, saja tak mau takbir 7 kali, 6 kali tasbih, saja tak mau takbir 5 kali, 4 kali tasbih ni, sembahyang raya tu kena ulang balik tak? Tak payah ulang. Saja. Kalau terlupa, apatah lagi. Tidak mencacatkan sembahyang itu. Kerana kedudukan takbir 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua itu, kedudukannya sama seperti sunat hayat. Sunat hayat ni maksudnya apa? Seperti orang yang semayang saja tak baca doa iftitah. Dia disunatkan sujud sawi tak? Tak ada apa. Bagi orang yang semayang sengaja macam masa nak baca Fatihah tak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim itu sunat hayat. Dia saja tak mau baca a'udzubillah, dia terus bismillah saja. Ada tak cacat semayang dia? Tak ada. Itu yang dikatakan sunat hayat. Maka takbir 7 kali rakaat pertama dengan 5 kali rakaat kedua itu adalah sunat hayat. Jadi tak ada apa lah. Jadi nu yang dah bangkit dah semayang lain nu 2 rakaat tu, mudah-mudahan dapat pahala ekstra dekat dia. Kan? Ada cerita dia lagu tu. Hari ini Ibrahim nak share sikit tentang apakah amalan sunat di dalam solat sunat Aidilfitri. Ini rentetan daripada isu imam yang terpaksa ulang balik solat sunat hari raya di sebuah masjid di Negeri Pahang. Rentetan dia terlupa untuk takbir 5 kali di rakaat kedua. Okey, bagusnya, berita baiknya ialah imam tersebut dah bagi respon. Antaranya dalam berita disebut, Imam satu Masjid Tengku Mahkota Abdullah Jerantut tampil memberi penjelasan berhubung isu solat sunat Aidilfitri yang terpaksa dilakukan semula pada hari Sabtu. Imam berkenaan Muhammad Fikir Hamzah menerusi akaun TikToknya mengakui dia adalah imam yang bertanggungjawab sehingga solat sunat Aidilfitri di masjid itu menjadi tular kerana terpaksa diulang semula. Kata beliau, selepas beri salam, saya berbincang dengan jemaah di saf pertama dan masing-masing beri pendapat. Ada yang kata terus khutbah dan ada yang kata buat solat semula. Kemudian saya buat keputusan untuk bincang dengan semua jemaah. Saya buat pengumuman solat tadi ada kesilapan. Kemudian saya tanya pendapat semua jemaah, apakah kita hendak teruskan khutbah atau sembahyang semula? Rata-rata jemaah hendak solat semula, jadi saya buat keputusan untuk solat semula, katanya. Bagi Ibrahim secara personal, Ibrahim respect beliau kerana dia telah bagi respon. Walaupun adalah sebahagian kecil kritik beliau kata, buat apa tanya pandangan makmum sedangkan beliau adalah imam. Sepatutnya beliau buat keputusan sendiri sebab makmum bukannya tahu sangat. Ada juga kata yang ini bagus kerana imam tersebut berlaku demokratik berbincang dengan makmum. Apa-apa hikmahnya ialah dengan isu ini kita mula buka mata untuk tahu lebih lanjut tentang solat sunat Aidilfitri yang mana sebelum ni kita tak ambil tahu pun. Okey. Pertama sekali kita kena clear bahawa solat hari raya adalah solat sunat. Dia bukan solat wajib. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan pernah seorang lelaki dia jumpa Nabi, dia bertanya Nabi tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW jawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Nabi jawab, solat 5 waktu pada waktu siang dan juga waktu malam. Lelaki itu tanya lagi, ada lagi tak solat yang wajib selain daripada itu? Nabi kata, la illa man tatawwa. Tidak. Tak ada solat wajib melainkan mereka yang ingin melakukannya. Maknanya, solat wajib hanyalah solat 5 waktu tadi. Solat yang lain adalah solat sunat, termasuklah solat sunat hari raya. Cuma, beza solat sunat hari raya berbanding solat sunat yang lain ialah, pertama sekali, ia adalah solat sunat yang sangat dituntut. Dia adalah solat sunat muakkad. Termasuklah dia dalam mazhab Syafi'i. Kedua, terdapat hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi memerintahkan gadis-gadis dan wanita-wanita untuk pergi menunaikan solat sunat hari raya
Termasuklah Nabi memerintahkan wanita haid untuk pergi mendengar khutbah. Sebab solat sunat hari raya diadakan di tengah-tengah padang. So, ramai boleh pergi. Di sini menunjukkan bahawa Nabi sangat-sangat menitik beratkan solat sunat Aidilfitri, dan terdapat riwayat yang sahih mengatakan bahawa Nabi tak pernah tinggal sunat-sunat Aidilfitri dan juga Aidil-Adha sehinggalah kepada kewafatan Nabi SAW. Ini adalah dalil tentang betapa solat sunat hari raya adalah solat sunat yang sangat dituntut. Dan juga ada beberapa amalan sunat di dalam solat hari raya. Antaranya kita disunatkan untuk baca suratul A'la pada rakaat pertama dan juga suratul Ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul Ghasyiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan baca di dalam solat sunat hari raya, ada Aidilfitri dan juga Aidil-Adha dan juga solat Jumaat, iaitu pertama rakaat pertama suratul A'la, kedua suratul Ghasyiyah. Cuma adakah kita yang tak baca suratul A'la dan juga suratul Ghasyiyah sebab kita tak ingat dalam solat, maka solat sunat hari raya kita tak sah? Tak, sebab itu adalah amalan sunat. Tak perlu kita ulang balik solat hari raya kita. Okey, satu lagi amalan sunat di dalam solat hari raya ialah takbir 12 kali. Dan ini sabit pada hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatil Aid sab'an wa khamsan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat hari raya dia baca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Imam Nawawi pun menyatakan bahawa ini adalah satu amalan sunat di dalam solat sunat hari raya. Jadi kalau kita tertinggal takbir 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali rakaat kedua, takbir 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali rakaat kedua, adakah ia membatalkan solat hari raya kita? Tidak, sebab ini adalah amalan sunat di dalam solat sunat hari raya. Jadi andai katalah imam bila dia mengimamkan solat hari raya, lepas angkat takbir terus alhamdulillahirabbil alamin, jangan kalut, jangan kelang kabut, sebab solat hari raya kita tak terjejas sedikit pun. Cuma para ulama bincang, apabila terlupa takbir 12 kali tadi, perlu atau tidak sujud sahwi? Di dalam mazhab Syafi'i tak perlu pun sujud sahwi. Teruskan macam biasa dan solat hari raya kita sah insya-Allah. Cuma saranan Bramin pada rakan-rakan imam, barangkali setiap kali nak solat sunat hari raya, dalam menceritakan kaifiat ataupun bagaimana nak solat sunat hari raya, bagi tahu je bahawa takbir 12 kali ataupun 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua adalah sunat. Andai kata imam terlupa, jangan risau, jangan kalut, solat hari raya tetap sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, adakah betul cara imam bertakbir 7 kali selepas bacaan Al-Fatihah dan surah disebabkan dia terlupa bahawa ini solat hari raya? Pertama sekali untuk jawab soalan ni, saya nyatakan solat hari raya tersebut tidak batal. Maksudnya solat hari raya tersebut sah. Imam yang terlupa melakukan takbir tambahan di dalam rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, lalu dia selepas membaca Al-Fatihah ataupun selepas membaca surah dia teringat dia tidak melakukan takbir, lalu dia bertakbir selepas membaca Al-Fatihah dan membaca surah, solat hari raya tersebut sah. Sekalipun perbuatan dia itu salah dari sudut pandangan majoriti para ulama, sekalipun perbuatan dia itu salah di sisi majoriti para ulama, akan tetapi kesalahan dia itu tidak membatalkan salat. Menarik untuk saya kongsi dengan kesemua yang ada di dalam geruk ini. Saya nukilkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkata di dalam Al-Majmu', beliau berkata, wa in tadhakkaraha ba'da al-qira'ah wa qabla ar-ruku' fiha al-qawlan, yang bermaksud lebih kurang jika seseorang imam itu ataupun jika seseorang yang menunaikan salat hari raya itu teringat takbir-takbir tambahan di dalam salat hari raya, dia teringat bila ba'dal qiraah, iaitulah dia teringat selepas membaca Al-Fatihah, wa qabla ruku', dan dia teringat selepas membaca Al-Fatihah dan selepas membaca surah. Sebelum rukuk dia teringat dia tak buat takbir-takbir tambahan tersebut. Dalam permasalahan ini ada dua pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Kata al-Imam An-Nawawi, al-jadid, pandangan jadid Imam Syafi'i, annahu la yukabbir li fawati mahallihi fa inna mahallahu aqiba takbiratil ihram. Kata al-Imam An-Nawawi, pandangan jadid al-Imam Asy-Syafi'i iaitulah tidak perlu lagi mengulangi takbir tersebut disebabkan telah luputnya waktu sebenarnya melakukan takbir-takbir tambahan. Kerana majoriti para ulama mengatakan tempat untuk melakukan takbir tambahan itu ialah selepas membaca doa iftitah dan sebelum membaca a'udzubillah untuk membaca al-Fatihah. Itu tempat tempat takbir 7 kali itu di sisi majoriti ulama. Tetapi kalau dia lupa, maknanya dia telah terluput waktu tempat untuk melakukan takbir 7 kali itu, maka dia tidak perlu lagi takbir. Itu pandangan jadid Imam Syafi'i. Wal qadim, kata Imam Nawawi, wal qadim, manakala pandangan qadim Imam Syafi'i, annahu yukabbir li baqa'il qiyam. Pandangan lama ataupun pandangan qadim Imam Syafi'i menyatakan dia boleh bertakbir lagi selepas membaca Al-Fatihah dan surah, kerana teringat selepas itu baru teringat. Kenapa boleh bertakbir? Kerana dia masih kekal dalam keadaan berdiri di dalam salat. Itu pandangan qadim Imam Syafi'i. Perbuatan imam tadi ni adalah perbuatan yang bertepatan dengan mazhab qadim Imam Syafi'i. Akan tetapi kita tak amalkan mazhab qadim ini. Kerana di dalam mazhab Syafi'i yang diambil kira adalah pandangan yang jadid. Kemudian kerana itu berikutnya al-Imam An-Nawawi berkata, wal asah indal ashab huwal jadid. Pandangan yang asah di sisi ulama-ulama mazhab Syafi'i adalah pandangan yang jadid. Pandangan yang mengatakan tak perlu lagi diulangi takbir tersebut kerana telah luput tempat sebenar melakukan takbir 7 kali tersebut. Tetapi yang penting solat hari raya yang ditunaikan sedemikian sah, tidak perlu buat apa-apa, solat dia sah. Wallahu a'lam.